Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebab video ni dirakam pada waktu malam. Jadi ni sebenarnya kali pertama saya rakam video dekat laptop terus. Jadi untuk sekarang ni saya nak terangkan berkaitan macam mana nak menggunakan nak extract data dan menggunakan ternary phase diagram. Okey. Jadi first kali kena tahu apakah maksud ternary phase diagram. Okey, saya buat slide barulah. Okey. Ternary phase diagram Okay, ternary phase diagram ni maksudnya ialah dia terbentuk daripada apa? Okay. Ternary phase diagram ni ialah mengandungi campuran daripada 3 komponen berbeza. Okay, contohnya lah kita masukkan apa? Magnesium, masukkan kalsium, masukkan juga apa? Ferrum. Okay, itu dalam keadaan cecair lah. Dalam keadaan cecair. Lepas tu kita akan dapat solid yang mengandungi campuran ferrum, kalsium, magnesium. Faham tak? Jadi dia mengandungi 3 buah komponen. 3 komponen ni Jadi ketiga komponen ini dia akan mempunyai phase yang berbeza. Okay, jadi inilah maksud ternary phase diagram. Okay, dia lain daripada phase diagram kita biasa belajar. Yang contohnya yang bentuk macam ni kan. Sekejap ya. Okay, contohnya bentuk macam ni kan, yang kita selalu belajar kan. Okay, yang ada bentuk daun, okay. Yang ni untuk binary. Okay, binary dengan maksud kata apa? Dia mengandungi 2 komponen sahaja. Okay, ni yang atasnya liquidus, ni liquidus alpha, ni alpha. Okay, solid lah. Jadi contohnya ialah solid mengandungi magnesium campur ferrum. Dia akan wujud dalam bentuk macam ni. Yang bentuk eutectoid yang kompleks tu pun binary. Okay, tapi yang ini kita untuk ternary. Ternary ada 3 komponen. Okay, secara mudah macam tu lah. Okay, jadi sekarang untuk ternary phase diagram, bentuknya memang bentuk segitiga dan dia berubah hanya berdasarkan weight percent sahaja. Okay, jadi pada certain phase diagram yang ini, temperature adalah constant, pressure adalah constant. Okay, jadi ternary phase diagram ni dia hanya boleh digunakan untuk temperature dengan pressure yang constant sahaja. Okay, contohnya kat sini ada 900 darjah Celsius dan juga pada pressure contohnya lah 1 atm. Okay, pada keadaan itulah hanya kita boleh gunakan ternary phase diagram ini. Katakanlah kita naikkan suhu pada 1000 darjah Celsius, dia akan lain lah ternary phase diagram. Sebab kalau kat sini dia hanya berdasarkan kita hanya baca phase daripada weight percent sahaja. Okay. Okay, sekarang ni kita kena tentukan macam mana nak baca ternary phase diagram daripada ini. Okay. Okay. Jadi kat sini ada soalan biasa akan keluar lah. Dia ada tentukan phase ataupun mass fraction saja. Dia akan tentukan dua benda ni saja. Okay. Sorry. Wujud. Macam mana dah? Ni. So ni. Okay. Phase dengan mass fraction. Biasa ini saja yang keluar lah. Okay. Jadi untuk phase, jadi kat sini kita tengoklah point kita kat sini. Point kita ada dekat sini. Okay. Jadi untuk phase kita ambil je point yang ada kat sini, kita baca je phase yang ada. Okay, kat sini kita baca phase dia ialah Cr, gamma, ferrum, nickel. Okay, untuk ternary phase diagram ni. Okay, kau tengok phase diagram ni dia ada komponen iron, chromium dengan nickel. Okay, bila kita baca kat sini, phase dia ada banyak. Ada chromium, ada ini, ada macam-macam lah. Tapi korang ambil point dia, baca je tempat mana point tu berada. Okay, point dia ada kat sini. Jadi jawapannya ialah Cr tambah gamma, ferrum, nickel. Okay, itu clear kan untuk phase kan? Okay, mantap. Okay, seterusnya ialah weight fraction. Okay, weight fraction ni dah tentang masalah sikit macam mana nak tentukan ni lah. Okay. Okay, cara nak tentukan ialah kita kena menggunakan ruler.
Okey, saya bagi contoh ya. Okey, ini ruler kita. Okey. Okey, ruler kita ya. Okey, untuk yang kena nak tentukan, okay, ada beberapa step lah. Saya gunakan yang ni. Alright. Pertama sekali, kita kena lukis satu garis menegak yang membahagikan dari mana. Okey, contohnya kita tentukan weight percent chromium dahulu. Okey, weight percent chromium. Kita kena tentukan weight percent one by one tau. First, contohnya nak tentukan untuk chromium. Jadi pertama, kita ambil dari bucu chromium yang 100%. Okey, kat sini chromium ni 100% kan, paling tinggi. Dia tulis CR kat sini. Jadi kita tulis garis kita dari sini. Nak bahagikan dia separuh. Okey? Okey. Jadi kita dapat macam ni sekejap ya. Okey, kita lukis separuh dapat ini. Okey, mantap. Okey, dia akan bahagikan kat 50 ni lah. Okey, seterusnya korang saya harap nampak garis ni. Seterusnya, korang nampak poin kita ni. Okey. Jadi korang lukis garis berserenjang dengan korang punya garis yang tengah ni. Lepas tu garis yang ni, garis serenjang ni, dia kena lalu dekat poin yang ini. Okey. So that dia akan dah sampai dekat weight percent chromium ni. Nampak tak? Jadi ni bahagi separuh. Lepas tu kita bahagikan garis serenjang dengan garis bahagi separuh ni yang kena lalu dekat point ini. Sebab point yang kita nak tentukan kat sini kan. Okay. So from there, kita boleh tentukan weight percent chromium berapa. Okay. Iaitu 40. Okay. Tapi nak kita nak weight mass fraction kan. Jadi kalau mass fraction, jawapannya kena dalam fraction lah. Point. Jadi kat sini weight fraction ialah F chromium ialah 0.40. Okay. Okay, now kita tentukan untuk chromium. Sekarang ni nak tentukan untuk nickel pula. Okay, nickel kat bawah ni lah. Okay, jadi kita tengok 100% nickel dekat mana. Okay, saya tukar warna pen lah, warna hijau. Saya joyo lah. Okay, warna nickel, okay, hijau sini Okay, nickel 100% nickel dekat hujung sini. Jadi kita lukis garis yang membahagikan kedua-dua segitiga bermula dari sini, bucu yang ni. Okey? Okey, lukis macam ni. Saya nak angle tak elok lah ni. Okey. Kita nak lukis betul-betul supaya boleh kena ni. Okey. Okey tak? Dia kena separuh. Sekejap bagi masa sekejap. Okey, boleh lah ni. Halal lah. Okey. Okey. Lukis garis yang membahagikan kedua-duanya separuh. Alright. Ni untuk garis nickel So next, ni tak exact sangat tapi you get the point lah. Okay, then sama-sama macam tadi, lukis garis yang berserenjang dengan garis nickel tadi, dan garis yang bahagikan dua ni tadi. Lepas tu korang kena lalu dekat point A ni. Okay, contohnya kat sini kan. Alright. Okay, sama macam tadi, korang dapatkan mana dia punya weight percent nickel tu. Dia kat sini. Dia antara 40 dengan 50 lah. Sedikit agak-agak, okey lah. Mungkin dalam 0.46. Jadi, kita tulis dia punya weight mass fraction of nickel. Sekejap sekejap. Sekejap, saya pun tak boleh lah tulis. Tak boleh kita improvise. Kita dapat dia punya mass fraction of nickel ialah 0.46. Okey, dapat kan? Alright, alhamdulillah. Dapatlah jawapan kita. Okey, seterusnya. Kita nak tentukan untuk iron pula. Untuk iron, 100% iron dekat mana? Kat sini kan? Okey, jadi kita lukis garis berserenjang kita bermula dari sini sampai nak bahagikan separuh. Okey, kita ambil ruler kita. Okey, nanti korang guna ruler biasa tau. Ruler yang betul. Ni macam ruler biasa. Ruler biasa-biasa lah. Okey. Ni, alright. 6.
Bahagi separuh. Okey, bahagikan separuh kat film ni Ni saya agak-agak je tau. Zeus. Okey. Lepas tu sama macam tadi, kita nak tentukan weight percent iron, lukis garis berserenjang dengan garis ni supaya kita nak dapatkan dan lalu dekat point yang ini. Okey, so kita buat macam ni lah. Agak-agak macam mana okey, halal lah ni. Rasanya okey lah. Cantik lah ni. Okey, mantap. Alhamdulillah. Jadi dekat sini kita dapatlah jawapan kita. Ni agak-agak dalam 14 lah rasanya. Dalam 14. Okey. Jadi X untuk ferrum sama dengan 0.14. Okey. Clear kan? Okey, mantap. Jadi inilah weight percent yang kita dapat untuk chromium, nikel dengan ferrum. Okey. Jadi ni weight fraction kita dapat lah. Dan kalau kita dan benda penting tu weight fraction ni, saya rasa korang dah faham dah macam tentukan pada penerangan saya. Okey, saya tentukan semua weight fraction ni. Total semua weight fraction ni mesti equal 1. Okey, kita tambah semua 0.4 0.40, 0.46, 0.414 dan totalnya mestilah 1. Okey, ini benda wajib lah. Jadi kalau macam ada yang terkurang terlebih, biasalah kita adjust-kan. Korang cubalah adjust betul supaya nampaklah dapat satu total weight fraction. Okey, jadi saya harap penerangan ini membantu sikit sebanyak untuk ternary phase diagram. Jadi itu sahaja penerangan saya. Assalamualaikum.